saya tengok politeknik lain ataupun institusi lain tak ada marine ni. Dalam banyak-banyak politeknik dan juga kursus yang ditawarkan kan, banyak lagi universiti yang ada. Kenapa memilih politeknik maritim dan awak pula first batch pula, dan mungkin banyak kan sebenarnya cabang-cabang yang lain, kenapa memilih politeknik maritim? Okey, baik. Pada awalnya selepas SPM kita buka UPU. Okay. So dalam list UPU tu saya tengok kos yang saya ambil sekarang ni berlainan antara dengan tempat-tempat lain lah. So antaranya disebabkan ada perkataan marine. So saya tengok politeknik lain ataupun institusi lain tak ada marine ni. So electrical marine. Jadi yang pertamanya saya nak cuba mendalami dalam bidang-bidang laut ni lah. Okay. So itulah salah satu sebabnya memang saya nak cuba mendalami dalam bidang marine. Electrical Electrical marine.